boleh tak nak minta password wifi? Nak kata dia kerja dengan kita pun tidak ni. Ya betul, memang kalau korang berada berdekatan dengan mesin auto barista kita, kalau korang buka wifi memang akan ada keluar wifi mesin tu lah. Tapi wifi mesin kita tu untuk payment device kita saja, dan data dia pun tak banyak pun untuk korang nak pakai. Sebab mesin kita ni menggunakan internet. Mesin pun mesin moden, bukannya mesin zaman Tok Kaduk punya. So mestilah pakai internet untuk payment device. Jadi bila kata kalau korang nak pakai internet dekat vending machine kita ni, korang nak password wifi, kalau sekejap lagi data kita habis, macam mana korang nak beli air dekat vending machine kita? Sebab tak boleh nak buat payment, internet dah habis dah data. Jadi kalau nak wifi percuma, pergilah dekat kedai-kedai makan yang ada wifi percuma tu. Kedai mamak pun ada sekarang wifi. Pergilah kedai mamak, beli air kopi dekat mesin auto barista Coffee Star dulu, and then bawa air kopi korang tu pergi dekat kedai mamak, akses lah wifi. Lepas tu buatlah kerja korang nak buat. Nampak? Simple. Okay, so untuk korang kat luar sana, ingat kopi premium, ingat Coffee Star.